Trip kali ni aku masuk lambat sebab tunggu seorang lagi pancung tak sampai. Houseboat Paradise dah gerak tadi lagi. Bot gerak lambat kerana pancung terkandas banjir. Jalan yang diorang nak lalu tu naik air. Kenderaan kecil tidak boleh lalu. Jadi terpaksa ikut jalan alternatif lain. Bila pelacur sampai tu, terus kita naik bot dan kita luncur ke Masjid Tasik. Jalanan kali ni adalah hujan lebat lah. Macam sekarang ni nampak putih je semua depan tu sebab hujan lebat. Mula-mula nampak houseboat besar ni. Summer Cruise Houseboat nama dia. Lalu sebelah Summer Cruise. Kemudian depan sikit nampak banyak-banyak houseboat. Ingat ke Boat Paradise? Rupa-rupanya houseboat Tiasara. Dari jauh tu bayang-bayang nampak sama je semua sebab nampak bayang-bayang hitam putih macam tu dalam hujan lebat. Ingatkan sempatlah kejar houseboat Paradise sebelum sampai Terjun Lasih. Nak sampai terjun ni dah nampak banyak houseboat parking. Tu dia Boat Paradise. Dah parking dah pun. Tak sempatlah nak kejar. Alhamdulillah selamat sampai. Walaupun hari banjir, pancung nak datang juga. Sebab dia orang tahu kalau musim hujan macam ni, ikan banyak, nak mancing pun best. Kebiasaannya bila hujan-hujan macam ni, ramailah datang nak casting sebarau. Wow! Let's endor kapten kita. Ada boiling tadi? Ikan sebarau tak main boiling gila ni.